Mudah-mudahan takziah ini bermanfaat dan bermakna untuk kita semuanya, baik untuk ahli waris maupun untuk kita yang hadir malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga dilimpahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah rahimakumullah. Pada malam hari ini tidak disangka dan tak duga kita berkumpul di rumah ahli waris. Kenapa kita berkumpul bertakziah? Karena ini sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada orang meninggal dunia, itu disyariatkan untuk bertakziah. Datang bersama-sama menghibur ahli waris, sekaligus menjadi pelajaran bagi kita yang hadir hari ini. Kata Rasul, wa kafa bil mudwaiza, cukuplah mati itu menjadi pelajaran bagimu. Jadi pada malam hari ini kita bersama-sama datang buat takziah ke rumah ahli waris. Itu dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ta'azzana musabban falahu ajrun mislu ajrih. Itu sunnah Nabi. Orang yang datang bertakziah ke rumah ahli waris, falahu ajrun, untuknya diberi pahala, kata Allah. Berapa banyak orang datang ini kubu, ikut pulang membawa pahala. Ya, itu janji Nabi itu. Siapa yang datang buat takziah, falahu ajrun, diberi pahala sebagaimana pahala yang diberikan kepada ahli waris yang telah ditimpa musibah. Jadi yang pertama mendapat pahala itu ahli waris. Di saat almarhumah berpulang ke rahmatullah, didampingi oleh ahli waris, duduk di sampingnya dalam keadaan nazak. Tahu nazak? Nazak itu bahasa Arab, bahasa Arabnya di saat roh kamu besar di jasad, itu namanya nazak. Tanah ngamuk itu nazak nama itu. Maka pailah itu nama nazak. Bahasa nu sedang nazak gini. Sedang mailo ngamuk, sedang nazak tu. Sedang payah, sedang nazak. Itu mengkawak keluarga awak yang sedang nazak jangan ditinggal. Lalu ni memakai arah calik elok. Banyak mailo ngamuk tu. Ini dari kaki dinginnya tu, dari kepala dari kaki dinginnya. Yang malah muatas orang tua meninggal bu. Dari kaki dingin milia kata. Angin sang angin dia teh. Ada bawah dingin, cues. Dingin sampai kata. Kata di bawah naiknya dingin tadi, naik sampai kata. Bu ini jauh tangan ambu bu. Pas buat kerongkongan dingin. Itu dia buat. Tambuk sampai berataknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat datang menjemput nyawa. Dia nampak dia bu. Gaib, tak nampak dah aku. Wannadiyati gharqa. Itu ayat ibu Ipan. Ayat itu Allah bersumpah dengan malaikat, demi malaikat yang menjemput nyawa dengan keras. Bayo pak. Tareh sabu ibu. Apalagi orang tak beriman, tidak pernah salat, kau bayo kau. Wannadiyati gharqa. Demi malaikat yang menjemput nyawa dengan keras. Kata pakai
Sebelah 5 tu awak tu. Cuba baca surah Anfal ayat 50. Walau tara idh yatafalla lina kafarul malaikah yadribu wujuhum adbarahum wa zuqu adabal harik. Al-Anfal ayat 50 tu. Artinya, kalau engkau perhatikan di saat malaikat mencabut nyawa orang kafir, yadribu wujuhum adbarahum wa zuqu adabal harik. Dipukul muka dan belakang mereka. Tak nampak awak buat tak? Tidak akan nampak di sinur dua benar kata nama tu sinur. Tidak akan nampak melekat kau dah. Tidak akan nampak situ ada dia. Beryakin awak tu melekat tu datang. Kalau nak salat, yang beribu dipukul muka sampai ke belakang, muka belakang pukul tu. Datang wasaki dia dah gumun. Kita rasukan ini. Terapi anak ini sakit nak. Sakit. Apa boleh mereka macam apa memukul awak bu? Luar biasa. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung dengan Allah. Dia dapat kerana hukum melekat awak anaknya bu. Anak minta. Wannasitati nashta. Apa nak cak? Artinya demi malaikat ia mencabut nyawa dengan lemah lembut. Lemah lembut umum. Cuma kalau tinun salat, taat beribadah, banyak beramal ibadah, insya-Allah cabut nyawa. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Ay arwah yang tenang kata Nabi. Ukhrud bima watillah. Keluarlah dengan menempat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dicabut nyawa dengan lemah lembut dan malaikat. Wan nasifati nasra. Dan surah An-Nazi'at boleh baca rumah kat surah An-Nazi'at. Lembut betul. Tak terasa arah lembut. Wasabiyat as-sabha. Dia mereka yang datang dengan cepat. Capek datang tu. Lepas tu mereka berjemaah capek di boy. Duduk di keliling awak tu. Cabut nyawa lebu kalau ibu iman dah bu, nak terasa dah awak dah bu. Teguhkan iman awak. Baca surah Al-Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Itu iman bu. Meninggal nanti kalau iman kita meninggal. Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, teguhkan pendirian. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Di saat kita meninggal, mereka turun. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut menghadapi mati. Takut abu. Ni duit betul mati. Berani mati orang takut orang. Dia kata mati jadi duit. Itu memang. Ada orang takut mati ibu kan takut. Dia kalau lain ni pasti mati. Berani hidup, berani mati. Dan sama Allah, awak kemana Allah awak. Awak kan lari. Semua tak kamu teguhkan pendirianmu, kata mereka. Allah tak kamu, jangan kamu takut menghadapi maut, menghadapi alam barzakh. Wala tahzanu, jangan takut nak tinggal tu anak mau tinggal gua, rumahmu buat tingkik gua, toko mu 5 pintu gua. Jangan cambil awak bukannya urus nanti. Anak tinggal berapa masjid? Siapa banyak? Dia tak kira aja urus solat untuk nak tinggal tu mah dan tawak tu lain. Apabila dia anak abang nak dia kuat, nak cucu dia kuat, babi tiambo di bang kuat, I take tu fikir lain. I fikir, istighfar. Kau kan di mana?
hati bu. Dunia yang terkena ni orang. Tak baik tu. Lah cician terkena dunia lah. Itu manusia lobo dunia bu. Lah timu mereka coba nyawa terkena dunia lah. Ibisnya kali ngonyo. Ma, itu ama ya ama lai. Baca ya ma. La ilaha illallah. Ai bacanya ambo teragak sakti. Dibisian kali na yalah sakti yang minta lai. Mangga tu. Bisa dia. Jadi ulang balik bisian telingonya. Yang sampai dibaca dunia tu dunia, martabat dunia. Es dunia. Long lihat baca imam. La ilaha illallah. Mutlaka es ayo tegana yo. Yo la ilaka bukan mengalai. Dia kamu macur bagaimana? Dia kan nak salat. Awas kau lai salat bu. Pi kau ada keluar nak salat sampai ngenyo bu kamati nanti bawa nak macam kebilingungnya mengeleng mak. La ilaha illallah. Mati belanam. Mama ada janji baju ni sama idui. Ada kerja kita idui mati itu terkena dia. Bisa lah amal anak mati kita nya. Terpengalai. Lawan dia. La ilaha illallah. Coki dia. Coki lo lah. Atau kerja lelaki yo tu nombor 2. Percaya lah kena aku. Tu Nabi ngecek tu. Udah kematian nanti, ada baca kita kematian, ada kata kita hidup. Ya balik dawan nama rakyat ada mana? Ya kalau nak salat bu, nak baca, manggil yang baru. Fikir lewat apa iman. Baca ya nak buat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tanam, yang ulang lah cik tu rumah. Ni saya baca. Bila dah ulang mana? Sampai dapat dia. Anda nak buat dah. Serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala kemana oleh bu. Bari dia yang baca. Fikir lewat mana? Insya-Allah kita baca nanti. Orang yang zikir selama hidup, orang yang salat selama hidup pasti terbaca. Banyak zikir, banyak istighfar. Orang salat pasti zikir. Orang zikir begitu salat. Beda apa? Jadi orang salat pasti zikir. Orang zikir belum tentu salat. Contoh. Ulang kau lah baik bu. Lepas cucunya, akibat kupiah batilong kemana itu ah? Kesoro mas tanda lo tu untuk orang lima na yo. Mereka nak orang, mereka apa? Aja ya, yang muda palu kusudi lo. Bantu lah siapa? Kupiah telang. Kesoro boleh kan di dia tu ah? Walau hasan tu mereka apa? Kalau dah muda palu kusudi lo. Aku nampak lu zikir. Anak lebih ditulis je nak. Santi lu berjawab apa? Lu sudah jawab aku pak. Jadi lu sudah jawab. Terpengal. Tak perlu posisi Ustaz. Anak perlu zikir. Ada jing namanya. Zikir panjang sampai yang tidak ada. Jadi orang salah pergi zikir. Contoh, apa jalan? Kerja tu kepen orang tua, satu ibu. Ada pijaan. Kan nampak doang kada. Apa lagi kawin? Biar. Ya aku. Alham. Zikir mana tu? Zikir tu bu. Ini sebalik dulu orang nikah waktu mau menikah orang bu jam sebalik malam. Biskuta dua dari Balimbiang. Mumba nak kita sebelum kita boleh rekod alu kaki lah nak tigo ibu kita boleh. Ambo jadi betikan DR. Kau mana berkilik kau? Yang ada tuir. Biar aku ya.
Wah, meh apa dah bu? Kan bisa mana dia? Ada mu dah bu. Pak, mana meh kau pak? Nyambil apa tu dua di Bandung tu. Tu juga meh kasar lah. Iya meh mah. Ibu, ibu mana meh kan ibu suka nyambil. Ya no, suka nyambil bu. Ditanya yang tu suka nyambil. Ibu suka nyambil. Kau bapa suka nyambil kan ibu tu orang nama. Apa suka nyambil apa? Bakal dong ame, ni bini nak. Mangadu bu, apa nyambil ni ke bini je apa nyambil. 20 ame baik kalau suka dong bini pakai ame lah. Atau lihat tu kan ibu nama rumah. Jadi ibu sunat pakai ame. Apa bersuai ibu ibadah pakai ame. Bu, you ame tu bu. Ayo, kau ame tu pulang pe ke mah. Ibu serang lain meyakinkan you ame ke bu. Oh ame tu. Ibu pemuda serang. Tak. Aku nak taruh punya dalam mah. Nak taruh punya semua macam kecing ni. Yang ambil lagi laki orang nak berjangan. Nyo. Tu pailah. Ada macam ni. Na'udzubillah min zalik. Kuyo nak taruh dan punya ni kita. Nak taruh. Ada kilo barang nak. Nak taruh kilo barang. Mungkin habis kota tu jatuh barang pun banyak cik turun mah. Tu senang. Anak pet anak amun mami bagi bapa. Pak ingin ke ibu pun dah ambilnya. Mau nak taruh punya buat je. Ambil tu model di benaran bu. Sikor reda aku pet lain. Benaran ngomong ya. Benaran sekarang. Dia ada dari polisi ya kan. Bapak orang. Nak undi ada terubu. Tu dah sikit nama terubu. Kadang kalau kena tahu tu kalau pulau memang menangi orang pakai kehilangan. Kau jadi masyarakat kurang hilang mesti di mana? Masyarakat 1,000 ya leh barang tu awak kau hilang. Sedang kamu hilang nangis bu. Bawa tak kau nangis apa? Tu anak kuliah, onda lunas, namanya PKB, dicuci onda berhasil. Dibaik pajaknya, isi banyak pada panua, pagi hilang dah. Alhamdulillah. Cipu model orang ini. Di mana kan? Naran ni na. Kalau mami orang tak tahu orang apa kau di benar hilangnya. Nak ayo bu. Di mana naran? Saham nang lu itu mamonda lari itu. Unda banyak malis. Naran tu aja. Alhamdulillah sampai kini tu tamu tu bu. Itu agak kau undang biar. Kau ayo. Kalau kailan baca bu, inna lillahi. Disepak kailan nanti baca lillah, nak meninggal lillah apa meninggal dah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak panggil rumah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kailan ratu baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kok kailan tu mandi nombor apa? Mungkin dia masuk hilang, terompa nak hilang kepanjang saya. Di balik India 2 hari baru pada gosok semir, hilang dia apa pak? Di damar. Oh apa? Kayu sama mak. Oh baru, baru kita India di batu balik pak. Nampak kau tempat apa manis? Sana orang ambil. Kalau betul tempat balik India, ada India nak pacek baru butuh pacek mahal mak. Dah biar dah pulang. Mak tumpang pun. Mak pasti kau tak ni pak. Bos dia kau pan pada pang nak, bos pada pang orang pak ni. Kira ayah mau pulang pak. Cik ambil tu bang tinggal kau panjang nak. Salah tu. Kira ayah mau pulang. Nampak orang bos. Bapak. Itu model orang mandi pak. Baca inna lillahi wa inna ilaihi. Tak dapat ganti pak. Tu benar tu masuk ganti semuanya. Onda hilang, dapat ganti balik. Orang buat skandalnya bu, baru pun utang pak. Lain nol balik apa? Lain nol. Baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang salat pati zikir, orang zikir belum tentu salat bu. Jadi zikir setelah salat merupakan realisasi dari salat. Bu selalu duduk saja otak pengunjung orang. Saya nanti salah dia.
Kemai bola ini kamu. Iya. Ah kita kan ibu soalan. Dia dah punya ibu saja. Kemai ikut dulu aja lihat. Mana nama itu? Dia dah punya ibu saja. Kemai ikut dua ulang melihat. Beda di luar di dalam. Ada zikir betul orang zikir tak boleh menginjang bu. Ada itu asal mana menginjang bu. Itu sikut ada bu. Bapak ni apa ada mengunjang ni. Kunci itu ibadah. Kunci itu suatu amalan tanpa disadari. Sadar termasuk dah ibu. Suatu perbuatan tanpa disadari. Itu banyak tu bu. Bapak banyak kerja. Bapak jarang yang ibu banyak. Jadi kunci itu suatu perbuatan tanpa disadari. Hati-hati ibu. Nah, dia orang salat hindari perbuatan ribah, gosip, tuduh suri belum berbahagia. Jadi untuk itu kita selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala jangan lupa salat bu. Kalau boleh sembahyang nanti awak, nah kita beribadah banyak zikir Allah untuk mati nanti turun mereka membersihkan awak. Allah takafu, jangan takut menghadapi mati. Wala tadjaru sulun tinggal tulai. Jadi ibu jemaah tajih rahimahullah, nan mati ko dak dapat awak utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam 3 surah Allah mengatakan, 3 surahnya bu. Surah Al-Imran 185. Al-Anbiya ayat 35. Al-Ankabut ayat 57. Bunyi ayat 6. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Barangkali ayat tu bu. Kan biar kan? Biar tu kan naik. Kan naik. Setiap bernyawa pasti mati. Terus dah ada bu. Cuma menunggu awak bila kita bergiliran nyawa. Matilkal ayam yunawiluha bainan nas kata Allah. Hari mati itu dibergantikan dengan Tuhan manusia. Bisa awak yang biar. Ini dah tamat lama. Tinggal ni ya. Kata mesti lawan lain lah. Tidak ada hubungan dengan lak dah. Kalau tu ajar tu, itu ajar nama ibu. Biar lagi ceramah jadi tu biar tu. So ceramah tu tinggal je. Kita waspada. Ya. Kalau ayu mati ni bukan Rasul mati saja mana? Ibu saja mati. Melanggar ni dipomal di gawang. Nak tahu masuk melanggar tu bu. Lakat tuni ambulan. Tadi 5 orang ini. Sudah melanggar tadi 5. Sampai berenir tu ah. Berapa ini merangkai tandu masuk kotor tak tahu dah bu. Setelah kebetulan bulan, baru tahu tu melanggar lama mandi dah darah baju bu. Kaki lagi dah darah. Ni mati mau saja bidik rumah dia bu. Alhamdulillah masih dapat bangun bu ibu. Masuk rumah sakit bu. 3 bulan lagi COVID positif dia nyom mana dia orang yo positif ke lari. Ubah daroi negatif. Belum balik negatif. Cuba 3 kali pilih pulang bu. Bertemu kini balik bu. Alhamdulillah. Jadi mati itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang jelas hari itu dipergantikan di antara masa giliran bu. Apa persiapan awak bu mati? Apa persiapan awak bu? Mandakala kubra bila malin wa mandakala bahra bila sapina. InsyaAllah. Orang masuk kubur tanpa amalan. Sama dengan masuk laut tidak ada sampan. Tapi ke laut, ke pulau sampan ada boleh bisa bu. Ya, berenangan dah ya. Sampan ada di tengah-tengah. Karam kan sampan tu bocor bu. Karam jadi yo. Orang di tengah. Kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tak terus cor apa ini mah. Kadang nanti kata ikan ibu kadang sembahyang, kadang tak dapat tu bu. Buat dong. Soalnya ni ada dia gitu. Kadang sembahyang, kadang tidak. Ada orang tu dah hitung tu dah. Ini ada orang tu dah hitung tu dah. Dispensasi. Kalau mana sembahyang seminggu, anda perlu dibayar dah. Cuba nak kira pak alang panjang dah. Sembahyang apa? Apa ada orang? Tak kalau. Jadi ibu jemaah taziah rahimahullah. Lalu tak hari tak. Ya.
Jadi baik kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang itu Kalau kematian. dia ada kalau terus, kalau. Vaksinul zikrul maut. Ini maksud dulu. Banyak-banyak mengana mati kata Nabi. Orang banyak mengana mati menghapuskan dosa bu. Ni kadang-kadang kemati ni tak. Dia berau ngomong gini kuah. Bara tinggal lagi. Kadang-kadang aku dia kemati tu. Isma sita fa innaka maitun. Hiduplah kamu apa kamu kendaki, tapi ingat kamu akan mati macam Nabi. Wa amal masita pada kamu mati ziyumbi. Beramallah kamu di dunia, ingat amal kamu pasti dibalas. Pasti dibalas. Sekecil apapun amalnya balas dari Tuhan. Bu, kamu iya mah. Ayo nak kita minum kamu jadi amal biar. Pasti dibalas oleh Allah. Apa alasannya bu? Kanan punya bu. Kalau ibu beramal kanan punya bu. Apa halu bu? Ba manganannya bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kuya benar serang kedua di musuh. Diulang boleh bu. Bila ke sebelah lepas kamu kedua nak mengulang ni nak. Ada bismillah dah. Lihat kamu lihat. Nah. Itu amal. Kata Nabi sahabat, ya Rasul, apakah amal yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Rasul, memberi air. Kuramawi. Amal itu afdal Pak, memberi air. Juga dah tahu nak kalau main bu, tu lah ada air bu. Betul dia sekali. Alhamdulillah. Tu Nabi macam tu bu. Minimal air putih, dapat 5 ni air putih air. Amal utama kami memberi air. Hari panen berapa hari bu? Apalagi orang puasa bu. Ya, mangi makan orang puasa sama je orang puasa bu. Apalagi air. Ini makan, berbuka, ibu puasa, ibu orang berbuka ke rumah 5 orang. Lalu 5 kali 5 hari ibu puasa mah contohnya. Dia nak puasa lah, kamu berapa semua nak puasa lah, kan dia wak. Tak baru tu amal. Ini memberi air. Sampai nanti ke akhirat mengalir pahalanya bu. Suatu pula amal mengalir terus sampai hari kiamat. Sedekah jariah. Bersedekah awak sampai mati nanti hari kiamat mengalir pahala ibu berbahagia. Kemudian membaca Al-Quran. Kemeninggalan tu baca Al-Quran niatkan untuk orang tua awak mengalir pahalanya. Bersedekah niatkan untuk orang tua mengalir pahalanya. Kemudian doa kepada anak-anak yang saleh sampai pahala bu. Dua anaknya, dua orang tuanya, tapi bersuara benar bersuara awak saya berdoa bu. Sampai nanti akan mengalir pahalanya. Tahlil tu cuma itu terencak tu ya. Tahlil yang doa tu, tahlil berdoa. Niatkan untuk orang tua awak. Doa kepada anak yang saleh itu yang diharapkan. Apalagi berkorban, boleh orang tua boleh. Pernah sahabat bertanya ke Nabi, ya Rasul, orang tua saya sudah meninggal ya Rasul, tapi tak sempat bicara bagaimana ya Rasul, saya bersedekah kerana orang tua yang meninggal. Boleh. Bersedekah tu orang tua. Niatkan, layan anak tu orang tua berpulang ke rahmatullah. Korbankan orang tua sampai. Sedekah tu orang tua, niatkan tu orang sampai. Untuk suami sampai. Nanti sahabat katanya ke Nabi, kata Nabi boleh bersedekah atas nama orang telah berpulang ke rahmatullah. Kadang mau tanya tu, Ustaz, mau mengorbankan orang tua boleh? Nah, dia udah mati dah ada korbannya. Cuma dari anak atau orang tua. Ibu almarhum berkorban mana mati korban? Cuma dari anak untuk orang tuanya. Itu cara ibu berbahaya. Sama bersedekah. Masyarakat adil untuk orang tua telah berpulang ke rahmatullah boleh? Itu nama orang tua dia betul Ustaz. Tak, niatkan saja nak bayangmu untuk orang tua telah berpulang ke rahmatullah. Tidak nama orang tua itu Ya. Jadi ibu jemaah takziah rahmatullah, ceramah kita malam hari ini mudah-mudahan menjadi manfaat untuk apa samu, baik-baik keluarga yang ditinggalkan, doakan orang tua yang telah berpulang ke rahmatullah, dibacakan Al-Quran, niatkan untuk orang tua yang telah berpulang ke rahmatullah. Kurban sakit wa sedekah wa kamu saji niatkan untuk orang tua yang telah berpulang ke rahmatullah.
Jadi orang tua awak, juara bantu awak, mungkin jauh kepeng, jauh Tanagung, inilah meninggal orang tua awak. Saya tua bantu lah, mengirimkan doa. Lah, jadi ibu jemaah takziah rahimahullah, hari mikalah ceramah singkat kita pada malam hari ini, juga hari setelah baru malam. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi awak. Kini waktu takziah ke rumah ahli waris, besok waktu takziah ke rumah orang lain. Ibu giliran kamu giliran tu. Itu cocok kata ayat tadi. Watilkal ayam yunawiluha bainan nas. Hari itu dipergantikan di antara manusia sebagai diganti awakmu. Ini awak takziah, besok orang takziah ke rumah awak. Waktu mereka kubur, besok awak leman. Ini awak yang akan orang lain. Jadi demikian saja Ibu atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya.